Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Files. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemputlah subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal. Okey, pada video kali ni mohon maaf anda tidak akan terima pembayaran pada fasa 3. Ikuti video ni. Baik, untuk entry video kali ni Amy nak jelaskan bahawasanya anda tidak akan menerima pembayaran STR fasa yang ketiga ni kerana apa? Kerana ada beberapa sebab yang boleh membuatkan anda tak akan dapat Okey, kita ambil contoh yang pertama sekali. Bagi yang gagal membuat kemas kini kerana memang ada perubahan yang penting, okey, terutama perubahan status perkahwinan ambil contoh perkahwinan dari bujang pergi berkahwin. Jika anda gagal membuat kemas kini penting ini sebelum tarikh tutupnya pada 15 Jun, anda tidak akan dapat pembayaran pada fasa yang ketiga. Begitu juga dengan rayuan-rayuan lain. Sekiranya anda gagal mengemukakan rayuan sebelum tarikh tutupnya pada 15 Jun yang lalu, anda tak akan dapat pembayaran pada fasa yang ketiga. Ambil perhatian, itu yang pertama. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, yang anda tak akan dapat. Baik, yang seterusnya adalah di kalangan penerima sedia ada. Okey, memang banyak kali yang cakap penerima sedia ada kebanyakannya tidak akan mengalami masalah. Namun, anda akan menghadapi masalah sehingga menyebabkan anda dikeluarkan sebagai penerima STR sekiranya ada perubahan pendapatan isi rumah. Kena faham, isi rumah adalah gabungan isteri dan suami digabungkan berapa jumlah pendapatan itu, isi rumah. Jika melebihi RM5,000, anda sebagai orang yang makan gaji, ada majikan, ada potongan KWSP, maklumat anda tak boleh disorok sebenarnya. Tak boleh nak disembunyikan. Asas yang makan silang dengan berbagai-bagai agensi termasuk Jabatan Agama Islam untuk menentusahkan status perkahwinan dan sebagainya. Sekiranya mendapati berkahwin, gaji suami dan gaji isteri melebihi RM5,000, automatik anda akan dilucutkan daripada penerima pembayaran sumbangan tunai rahmah. Ambil perhatian perkara ni. Dan begitu juga untuk orang yang membuat kemas kini. Kemas kini, sekiranya macam yang cakap tadi lah, kemas kini yang mandatory seperti itu, okey, anda akan tak dapat. Tapi kalau anda nak buat kemas kini perkara-perkara lain dan anda terlepas, tak jadi masalah bagi penerima sedia ada. Cumanya kemas kini serta perkahwinan merupakan yang penting lah. Jadi kalau kita ni daripada bujang pergi berkahwin, dah bertukar status tapi terlewat ataupun terlupa untuk buat kemas kini status perkahwinan sehinggalah 15 Jun, lepas tu baru nak teringat 16 ke atas baru buat, ketahuilah sebarang kemas kini selepas 15 hari bulan, iaitu bermula 16 Jun dan ke atas, ia akan diambil kira untuk pembayaran fasa yang keempat efektifnya pada pembayaran fasa 4, bukan pada fasa 3. Memang anda tak akan dapat pada fasa 3 kalau anda terlupa perkara-perkara kemas kini mandatory tersebut. Satu lagi ragam yang Amin tengok di kalangan permohonan baru. Okey, Amin pun tak tahu nak cakap macam mana. Anda memang tahu pendapatan anda melebihi had, tapi anda masih mahu memohon. Ketahuilah bahawasanya STR ni adalah bantuan untuk rakyat berpendapatan sederhana dan rendah, bukan untuk rakyat yang bergaji tinggi. Malangnya Amin lihat ada di kalangan kenalan-kenalan Amin sendiri yang berpendapatan lebih daripada yang sepatutnya tapi tetap memohon STR. Ramai sebenarnya di luar sana. Ketahuilah jika anda, contohlah gaji anda seorang saja dah dekat RM5,000, isteri anda pun mungkin bekerja juga dan pendapatan anda ni digabungkan lebih RM5,000, tak payah mimpilah memohon, anda tak akan dapat. Begitu juga dengan sekiranya memang anda seorang saja pun bergaji RM5,000 ke atas, sedangkan isteri tak bekerja, anda bekerja dan gaji RM5,000 dan ke atas, anda tak akan dapat. Boleh memohon, tapi ketahuilah permohonan yang macam tu sedemikian rupa anda tidak akan dapat pembayaran fasa 3. Ini bukan satu ketamakan, ini suatu ideologi yang Amin lihat dengan kata-kata aku sebagai pembayar cukai, aku juga berhak dapat bantuan. Tapi kita kena faham, bantuan STR dan SARA adalah bantuan bersasar, bukan bantuan untuk semua orang. Jadi dengan had kelayakan pendapatan RM5,000 tu, haruslah kita ikut. Jadi kalau kita berpendapatan lebih daripada RM5,000, jangan mengeluhlah kalau tak dapat, sebab anda memang tak layak. Faktor pendapatan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sumbangan tunai rahmah. Ambil perhatian tu. Baik, dan last sekali Amin nak sebut dalam video ni yang
minta maaf, anda tak akan dapat pembayaran pada fasa 3 adalah orang yang gagal permohonan baru, tak kira lah atas sebab apa sekalipun, namanya gagal, anda tak akan dapat. Permohonan baru yang gagal tak akan dapat, dan rayuan yang ditolak. Tak kisahlah sama ada rayuan tu rayuan kali pertama ataupun kali kedua anda membuat rayuan, sekiranya masih gagal, secara total lah nampaknya anda gagal. Kalau dah sampai 2 kali permohonan rayuan anda gagal, bermaksud anda memang tak layak lah. Adalah something wrong yang anda perlu tengok balik pada permohonan ataupun kelayakan pendapatan tu diketahui. Ambil maklum ke tu. Jadi dalam konteks pendapatan ni, bagi yang bekerja sendiri, contohnya bekerja kontraktor di kampung, yang tak ada bermajikan, tapi pendapatan lebih RM5,000, dekat sini admin lihat ada sedikit kelebihan lah berbanding dengan orang yang bermajikan. Sebab perkara ni jelas kelihatan ramai yang bekerja sendiri tapi pendapatan lebih RM5,000 seorang, tak campur isteri pun, dia gaji seorang je dah RM5,000 lebih pun, 6 sampai 6-7,000 pun ada yang dapat semangat dan ramah. Kenapa? Kerana pendapatan mereka ni tidak direkodkan, tiada rekod dalam percukaian, tak ada rekod dalam KWSP sebab tak mencarum, bekerja sendiri lah katakan, dan susah nak diketahui pendapatan mereka ni berapa. Tapi admin tak ada nak menyalahkan siapa-siapa, sebab rezeki tu kata orang, masing-masing punya rezeki. Cumanya kelebihan sebagai orang yang bekerja sendiri, walaupun berpendapatan lebih RM5,000, admin lihat ramai yang dapat. Ramai yang admin kenal berpendapatan, kalau kita nak kira lah, walaupun bergaji hari ataupun gaji mingguan, bekerja sendiri, kehidupan agak senang, tetap dapat. Sebab jejak pendapatan mereka ni tidak dapat dikesan. Bekerja sendiri tak ada majikan kan, tapi jika di kumpul-kumpul kan, sebulan tu mencecah RM7,000 pun ada, masih dapat STR. Well, itu bab tu admin no comment lah, sebab tu jejak pendapatan dah ni, kita faham lah macam mana lembaga hasil nak track orang kan, tapi kalau tak ada majikan, tak ada caruman, macam mana nak track orang tu bekerja sendiri kan. Baik, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan berkenaan dengan orang yang tak akan dapat pembayaran fasa 3. Semoga jelas dan bermanfaat. See you guys, bye bye.